anak anda kerap dapat jangkitan telinga, normal ke? Okey, anak anda selalu demam, lepas tu mengadu telinga, sakit atau keluar cecair dari telinga. Ramai ibu bapa risau, tapi dalam masa yang sama tertanya-tanya, normal ke kalau anak asyik kena jangkitan telinga? Jangkitan telinga memang biasa berlaku pada kanak-kanak, terutamanya 6 tahun ke bawah. Okey, kenapa? Sebab saluran antara hidung dan telinga, iaitu yang kita panggil sebagai eustachian tube, saluran ni masih lagi pendek dan juga sempit. Jadi bila anak-anak sesema atau batuk, kuman daripada hidung mudah naik ke telinga tengah. Tambah pula kalau anak selalu baring semasa minum susu dalam botol, susu boleh masuk ke dalam saluran tu dan membuatkan tekanan dalam telinga berubah. Jadi antara tanda-tanda anak kena jangkitan telinga ini termasuklah yang pertama, anak pegang atau tarik tarik telinga. Yang kedua, menangis waktu malam sebab sakit makin kuat bila baring. Yang ketiga, keluar cecair dari telinga kadang berbau. Dan yang keempat, atau demam berulang-ulang tapi nampak tak sihat. Okey, jadi kalau benda ni jadi lebih daripada 2 kali dalam masa beberapa bulan atau pendengaran anak tu terganggu, itu dah tanda tak normal dan perlu pemeriksaan lanjut. Jadi cara nak elakkan jangkitan telinga ni mudah je. Yang pertama, pastikan anak dapat rawatan sesama dan batuk awal-awal jangan biar lama. Yang kedua, elakkan anak minum susu sambil baring. Yang ketiga, jaga kebersihan hidung. Boleh guna spray air garam kalau perlu. Yang keempat, dan kalau anak guna puting, hadkan penggunaan sebab ia boleh tingkatkan risiko jangkitan. Kesimpulannya, kalau anak kena jangkitan telinga sekali-sekala, itu masih normal. Tapi kalau berulang, itu tanda ada masalah pada saluran dan tekanan dalam telinga.